dadu, budu. Dia ada bunyi tu sikit. Bunyi pelat sikit. Tapi itulah yang tepat untuk sebutan huruf dal dengan lahjah Arab. Huruf dal sentuh hujung lidah. Okey. Sentuhan hujung lidah pada pangkal gigi kaki atas. Dia ada bunyi pelat sikit. Orang Pantai Timur panggil bunyi telo. Okey, bunyi pelat. Iaitu bunyi dadidu. Ada bunyi pelat sikit. Bila sentuhan tempat tu kena elok, hujung lidah sentuh pada pangkal gigi kaki atas, maknanya hujung lidah kita sentuh sedikit bahagian isi gusi kita dan sedikit bahagian gigi kita. Bila dua tempat ni bersentuhan, kita sentuh tadi hujung lidah, tadi ada sentuhan pada gigi sikit, dia akan bunyi pelat sikit. Dia tak kerah. Kalau sentuhan tadi ke gusi dan ke dalam, dia jadi kerah. Du. Macam kita sebut di rumi. Kita sebut da, di, du. Da, di, du. Tapi untuk huruf dal, dia bunyi dadidu, dadidu, budak, budak, dadu, budu. Dia ada bunyi tu sikit. Bunyi pelat sikit. Tapi itulah yang tepat untuk sebutan huruf dal dengan lahjah Arab. Tapi jangan risau, bunyi pelat itu bunyi pelat yang tepat lah. Kena pada tempat dia. Okay? Kalau huruf-huruf yang lain tiba-tiba ada bunyi pelat tu, yang tu kena cek balik. Contohnya salah satu macam huruf apa sebut, huruf lam jadi ada pelat-pelat bunyi macam huruf dal. Yang tu kena kemaskan makhraj balik. Okey? Huruf lam tak ada bunyi pelat. Okey? Okay, kalau huruf-huruf lain bunyi pelat tu biasa tertukar huruf. Tempat sentuhan. Contohnya apa lagi? Sin jadi tha. Sin jadi shin jadi bunyi sin ke. Yang tu pelat yang perlu diperbetulkan. Tapi untuk huruf dal dia memang begitu dengan lahjah Arab. Sebutannya begitu. Okey?